Surah An-Nur ayat ke-30. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Beritahulah kepada orang-orang yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka. Betul tuan-tuan puan-puan, hari ini itulah realiti. Kita tak boleh nak elak. Pop up ini memang sengaja kita duk tengok-tengok. Waktu solat kita pop up benda yang menakutkan, menggetarkan rasa kita. Kadang-kadang bukan rupa apa, rupa kartun je, tapi rasa macam nak cincang aja kartun tu. Tuan-tuan puan-puan, ghaddul basar. Yang kedua, segeralah kita ingat pesan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bermaksud Allah tahu bila kita berhadapan dengan cabaran itu, kita mampu untuk hadapi, mampu untuk elak. Jangan kita leka terlalai terikut dengan perasaan dan perasan kita. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, elakkan dengan segera. Jadi yang mana boleh tunduk, tunduklah. Yang mana